kita dah strike dah menggunakan soprok daripada ESP. Makan telai. Warna lebih kurang albino lah ikan haruan ni, warna putih gitu Tapi air sini keruh. Tada, tengok tu. Soprok berkaki yang paling sedap sekali buat main ketuk dasar. Macam minor muncul dia tu, semacam yang telai. Okey. Boleh cubalah ESP Domino. Ya, aku nak cabut macam mana ni Macam mana aku nak cabut ni Makan telai tu. Ya. Dia kapit mulut dia, putus jari. Kita kena lepaskan dia seseluruh sebab nak bagi dia hidup Nak lepaskan dia dalam keadaan dia hidup. Senang nak main lagi 2 tahun yang akan datang. Ni soprok. Body liat tapi lembut. Berkaki macam tu. Okey. Kita nak lepas balik ikan ni. Biar dia makan lagi tahun depan. Kita pergi sekat. Allah. Uish. Tu ke? Bunyi tak? Oh, okey, masuk air. Lega. Dia tak lepas. Gapo ah? Ha? Lepas? Tak ada. Lepas lah,